Bayangkan pada tahun 2000 dengan RM1 juta anda boleh pegang 28 kilogram emas. Hari ini 1 juta tu cuma tinggal 2 kilogram sahaja. Sangat mengejutkan kan? Inilah realitinya iaitu inflasi. Nilai wang makin mengecil tapi harga emas makin meningkat. Kalau dulu RM1 juta boleh beli 28 kilogram emas, hari ini untuk dapat jumlah yang sama anda memerlukan RM15.6 juta untuk mendapatkan 28 kilogram emas. Bezanya dengan komoditi lain, makanan ada tarikh luput, kereta makin susut nilai. Tetapi emas ini nilainya kekal sepanjang zaman. Itulah sebabnya orang bijak menjadikan emas sebagai simpanan utama untuk jangka masa panjang. Bukan sekadar untuk persaraan, tetapi juga untuk legasi keluarga. Tapi anda juga perlu tahu, bukan semua emas adalah sama. Jenama yang salah boleh mengurangkan keuntungan anda. Kepakaran Public Gold adalah emas pelaburan 999.9, emas tulen yang diiktiraf antarabangsa dan harga per gram antara yang paling kompetitif. Sebabnya Public Gold adalah pengilang emas sendiri. Itu beza besarnya dengan emas 916 ataupun emas putih. Yang mana emas 916 dan emas putih ini spreadnya lebih tinggi dan kurang sesuai untuk pelaburan. Kalau hari ini anda simpan RM1 juta dalam bentuk tunai, realitinya nilainya makin susut setiap tahun. Tetapi bila sebahagiannya ditukarkan kepada emas 999.9 Public Gold, harta anda bukan sahaja terpelihara, malah makin bertambah. Saya boleh bantu anda untuk mulakan langkah yang paling bijak untuk lindungi dan kekalkan kekayaan anda, bukan untuk hari ini sahaja, tetapi juga untuk generasi seterusnya. Rujuk pin video saya atau terus saja isi beg biru dekat bawah ni, saya bantu anda untuk dapatkan emas fizikal anda bersama Public Gold. Berbaloi ke simpan emas ni? Mestilah berbaloi.